Okey, ini contoh stiker UV DTF bersaiz 4cm kali 4cm. So kita nak tampal pada permukaan licin, akrilik ataupun cermin ataupun frame. Okey, ni contoh paling simple saya buat. Dapat stiker ni, buka ujung dia, buka, tarikkan, nampak. Okey, plastik ni boleh buang. Lepas tu tampal kat mana yang nak. Okey, gosok. Okey, dah habis gosok, buang plastik luaran dia ni. Okey. Senang je. Tarik dia rapat ke bawah. Rapat dengan stiker tu. Okey. Dah settle. So, dia akan lekat. Okey, kita buka dia. Pelan-pelan cabut. Kemudian tempel lah dekat permukaan. Ini contoh aja tau. Okey. Gosok dia sampai semua permukaan kita gosok sampai rata. Okey, hari ni logo yang ada tulisan kat bawah. Kemudian kita tarik. Tarik dia. Bismillah. Okay, nampak guys? So, dia dah tempel dekat permukaan cermin ataupun akrilik. Okay, itu je.